bila dah start register untuk pergi buat umrah ataupun haji, tolonglah start exercise. Saya ni jarang exercise. Tapi bila yang umrah pertama tu kita dekat Madinah, so kita nak consider macam tawaf satu Masjid Nabawi tu jauh tu. Memang dia satu pusingan tu sangat-sangat jauh. Tapi yang tu mungkin jadi satu exposure untuk diri kita untuk buat umrah, laksanakan umrah dekat Mekah nanti. Memang yang pertama tolong banyak exercise supaya badan tu tak terkejut sangat. Dan bawa kasut dan stokin yang sesuai. Sebab masa kita nak buat tawaf, nak buat sa'i untuk perempuan, kita pakai je kasut tawaf tu. Itu membantu. Macam laki-laki tak boleh pakai kasut. Sa'i pun kita just pakai kasut tu je, kasut tawaf tu je. Dan kalau ikutkan tak tahu sama ada mengatakan dah boleh pakai kasut semasa sa'i. Tapi dalam sepanjang haji dan umrah tu ada juga orang yang pakai kasut tu. Cuma tak, macam kadang-kadang rasa tak proper jugalah nak pakai kasut. Sebab kawasan tu kawasan yang sepatutnya bersih lah. Walaupun orang yang datang cuci tu kerap datang cuci, tapi macam tak proper. Tambah-tambah nak tawaf kan pakai kasut. Saya tak best lah. Entah, bagi saya better tak payah pakai lah. Perempuan pakai kasut tawaf yang maksud kasut tu memang kasut safe lah. Bukan yang kasut kita bawa daripada hotel turun lepas tu masuk ke ruang Masjidil Haram tu. Dia kasut khas, kasut bersih, yang bersih. Jadi exercise tu penting. Start prepare mentally, prepare in terms of you punya physical, make sure you sihat. And bagi perempuan, better you start calculate you punya time untuk bila akan period tu. Sebab kalau umrah memang agak terkejar-kejar juga sikit. Sebab kita sekejap je dekat Mekah tu, 6 hari je lebih kurang untuk kita melaksanakan umrah. Kalau ikutkan umrah minimum satu je. Maksudnya you dah bermekat. Mekat tu yang kita macam niat lah. Macam niat sebab kita mikat, kita buat tawaf, sa'i, tahlul, habis.